Assalamualaikum. Hari ni Ain nak buka semua hadiah depan mata Ain ni. Nak tengok muat ke tak letak dalam ni kotak kasut. Sebab kita tak ada bekas. So sebenarnya ni semua ni dapat daripada kawan Ain. Katanya untuk penguat semangat sepanjang study week ni. Okay, so untuk pengetahuan semua, Ain dah kena exam pada 29 hari bulan sampailah 10 hari bulan 2. Doakan Ain, and I wish you all the best untuk exam pada yang sedang bertaruh nyawa dalam persediaan peperiksaan ni. Dan Ain tahu ramai yang tengah exam sekarang kan. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. So jom kita akan buka satu persatu. Okay. Ain saja je bagi tahu yang Ain suka semua coklat ni, apa semua kan. Kita ni bila berkawan kan, kita selalu buat sistem barter. Macam Ain bagi makanan ke dia bagi makanan dekat Ain lah, macam tu. Wait a minute. Who are you? Korang kena appreciate dengan kawan korang, especially yang dekat depan mata kita sendiri, keliling kita ni. Lagi-lagi bila tengah belajar. Sebab yelah, time ni je kita boleh create the moments. Selagi ada pelbagai idea menarik, aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan tu, buatlah. Jangan tanggung, buat. Okay? Bila bekerja sama-sama jadi mudah. One the best, yay! First, Ain nak buka yang ni. Ain suka sangat coklat masam ni. So, kita akan tabur. Ain tak pernah dapat coklat sebanyak ni dalam satu masa. Dekat ni. Sementara tu, Ain nak cuba dulu sedikit lah. Baru-baru ni Ain ada study dekat satu tempat ni, iaitu library. And terjumpa dengan kawan. Dan kawan Ain ni, kita orang kenal dari program. So kawan-kawan Ain ni macam tertanya. Rupanya Ain dapat tahu ramai yang tanya Ain kenapa Ain kurang aktif dan sebagainya. Ain nak terang juga lah dekat sini. Ain dari awal masuk sini ada goal Ain tahu apa yang Ain nak capai. So sebenarnya Ain dah set awal-awal. Setiap jenis program hanya sekali saja terlibat. Ada sebab tertentu lah. You serious? Dan Ain rasa almost 90% hampir nak capai dah misi tu. Ada satu lagi misi yang belum tercapai lagi. Dan Ain harap sangat-sangat jika itulah yang boleh membuatkan Ain jadi jauh lebih better, so Allah akan permudahkan lah, akan izinkan untuk Ain join. Ain harap dah terjawab lah kepada sesiapa. Tapi Ain rasa syukur sangat-sangat ramai kawan-kawan yang ajak Ain untuk join program. Tapi baru-baru ni juga kawan Ain cakap diorang macam tak perasan yang Ain kurang aktif. Diorang kata rasa macam pergi mana-mana ada join lah macam tu. Macam orang nampak lah Ain still ada. So sebenarnya itulah depend lah kan. Siapa yang tahu kenapa, tahulah. Banyak penuh guys. Penuh. Dengan coklat-coklat ni, Ain tak nak makan seorang. Ain akan bawa sikit-sikit setiap hari sepanjang Ain exam. Dan Ain nak tengok siapa yang akan tegur Ain dekat dewan. Dan Ain akan bagilah sikit-sikit. So, tak sabar nak tengok siapa yang akan tegur Ain. Dan kita just bagi random. Sebab banyak ni. Kalau banyak macam ni takkan Ain nak makan seorang kan. Terima kasih kepada kawan Ain yang sponsor. Sponsor tak adalah. Okay. So seterusnya, okay, biskut ni tak buka lah. Kita buka bila kita nak makan lah. Okay. Tapi Ain tak akan bawa lah banyak macam ni pergi dewan. Sambil-sambil tu Ain nak makan fern leaf. Fern leaf ni sangat bagus untuk penghadaman dan sebagainya. Dia banyak perisa. Tapi kan dalam banyak jenis yogurt kan, Ain rasa jenama ni yang paling Ain suka. Murah, RM1 lebih je. Dan just nice. Dia punya perisa dia pelbagai. Bismillah. Okay. Dia kan ada buah-buah ni kan, kena makan dengan sudu. Korang kan sekarang kan minggu exam.
Ain nak bagi tips lah. Kalau korang ada makanan sunnah, korang boleh ambil kurma, minum air zam-zam. Okay? Orang kata supaya kita ni lebih diberkati, cerdas, kan? Okay. So, sambil kita makan ni, Ain just nak cerita lah. First, Ain ada banyak sangat impian tahun ni. And Ain sedang mencari beberapa orang yang boleh bekerjasama dengan Ain. Projek apa? Nantikan. Sebab Ain tengah mencari lagi lah. Senyap-senyap. Okay. Yang rasa macam boleh berpotensi bekerjasama dengan Ain. Sebab kerja ni dia sangat sukar untuk mulakan, perlukan masa yang banyak dan kerjasama yang baik lah macam tu. So korang doakan Ain dapat teruskan dengan sebaiknya. Sebab ni minat Ain sejak dari dulu lagi. Yalah, setiap orang ada impian masing-masing kan. Dan orang kata jangan tangguh. Selagi kita bersemangat untuk teruskan, just mulakan. Bismillah. Yoga ni sedap kalau makan sejuk-sejuk. I have one more thing that wanna share with you guys. Ini adalah salah satu cara untuk kita normalkan, stabilkan kita punya emosi. Lagi-lagi bila kita dah hectic week ni kan, minggu exam. Sabar jap. Tada! I bring this. I brought this. I bought this. Saya membeli ini. Ini adalah stiker. Okay, so stiker ni dia dah bagi saya siap background macam alamak, macam ni kan. So nanti kita kena tampal di sini. Tudas yang sangat minat dengan seni, yang jenis kreatif, orang memang akan suka benda-benda macam ni. And ni yang beli dekat kedai RM2 je. Sangat best. Dekat kedai RM2 kan, ada banyak barang-barang yang Ain rasa sangat berpatutan, tak masuk di akal harganya. Dan korang kena memanfaatkan sebaiknya. Selagi benda tu bermanfaat untuk kita, beli je. Macam tu kan. So sebenarnya Ain nak buat ni, tapi nantilah bila waktu free. Okay, yang tu next content. Sambil-sambil kita buat ni, sambil-sambil tu kita akan share. Ain rasa tahun ni Ain mulakan tahun dengan yang sangat baik. Sebab Ain ada bagi satu program ni. Dia bukan program kan, dia macam yelah interview. And korang pun tahu apa yang sudah dilalui. Korang doakan Ain nak buat video banyak sangat. Banyak sebenarnya konten-konten yang tertangguh untuk disiapkan. Video-video tu ya Allah, Ain tak tahulah. Phone ni pun dah nak habis storage. Korang doakanlah Ain dapat beli kamera, Ain dapat belajar cara nak edit dan sebagainya supaya lebih gempak lagi kita punya video. Macam tu. Sebab kan bagi Ain mula aktif dalam sosial media sebenarnya tak adalah macam kita ni nak betul-betul famous ke apa, tak ada. Memang tak ada langsung. Tapi sebab kita nak create memory tu. So daripada sosial media tu kita boleh tengok balik macam tu. Dan dalam masa yang sama Ain suka share perkara-perkara yang baik. So selagi boleh memberi manfaat, boleh memberi inspirasi kepada orang, so kita teruskan. Macam tu. Dan Ain sangat-sangat bangga tengok kawan-kawan Ain. Sebelum ni diorang inspired dengan Ain, tapi Ain rasa diorang jauh lebih berjaya daripada Ain sekarang. And itu adalah satu perkembangan yang sangat baik. Yelah, dalam hidup ni bukanlah kita nak bersaing ke apa, tak. Tapi kita percaya each other, support each other. Walaupun sukar untuk jumpa depan-depan ke, kawan secara online ke, tapi that's good selagi kita ada communication antara satu sama lain kan. Kadang-kadang kita ni makin membesar bukannya macam kita jadi stranger, bukan. Dia just sebab setiap orang ada misi kehidupan yang berbeza kan. Lagi-lagi bila kita melonjak naik umur ni, kita more fokus pada diri kita. So yelah, selagi boleh bertegur siapa, bertegur lah. Selagi boleh create memory bersama-sama dengan orang-orang keliling di depan mata anda sendiri, teruskanlah. Sebab kita tak tahu bila masa lagi kita boleh create memory tu together. Ain suka tengok macam senior-senior Ain kan, yang pergi buat aktiviti lasak lepas diorang dah habis present FYP. I'm so proud with them. Sebab Ain pernah tengok lah mereka punya perkembangan dan sebagainya. So nak kata setiap orang ni
they deserve to be happy, they deserve to get the successful in everything they have done. Okay, jangan putus semangat. Setiap masalah ada penyelesaian dan anda mampu mengubahnya. So, Aina rasa sampai sini je. Ni kalau nak baby berbanyak ni panjang sangat, but I really hope dengan tips-tips tadi korang boleh memanfaatkannya, boleh try, maybe ada banyak perubahan yang anda boleh capai, insyaAllah. Bye, Assalamualaikum. Stay tune untuk next content.